Hari ini saya akan tunjukkan cara menggunakan operasi harian POS menggunakan Easy Retail POS. Pertama sekali, klik pada Open Counter. Anda akan diminta untuk memasukkan jumlah wang permulaan bagi memulakan operasi pada hari tersebut. Di bahagian kanan skrin, anda boleh memilih menu yang diinginkan. Selain itu, anda juga boleh menggunakan ikon kotak kecil di bahagian atas untuk mencari item dengan lebih cepat semasa mengambil pesanan. Jika tersalah pilih item, hanya perlu geser ke kiri untuk membuang pesanan tersebut. Untuk memadam semua pesanan, tekan ikon Clear di bahagian bawah. Anda juga boleh menyimpan pesanan pelanggan sementara dengan menekan butang Hold Bill dan teruskan mengambil pesanan pelanggan lain. Apabila pelanggan kembali, anda boleh muatkan semula pesanan tersebut dan teruskan ke proses pembayaran. Sekiranya pelanggan membatalkan pembelian, pesanan yang disimpan juga boleh dipadam dengan mudah. Untuk pembayaran, sistem ini menyokong pelbagai kaedah bayaran dalam satu transaksi, memberi lebih fleksibiliti kepada pelanggan. Jika pelanggan ingin menukar barang, klik pada Last Bill dan pilih pesanan yang berkaitan. Pelanggan juga boleh menukar item, dengan syarat nilai item baharu adalah sama atau lebih tinggi daripada item asal. Anda boleh menimbang item seperti buah menggunakan penimbang. Pastikan penimbang sudah disambung dan berfungsi. Pilih kategori berat bakul untuk tolak berat bakul tanpa menambah kos item. Klik pada Price Level untuk menetapkan harga mengikut kategori pelanggan. Pilih item yang diinginkan, kemudian pilih harga yang sesuai. Anda akan dapat melihat perbezaan harga bagi item tersebut. Untuk membuat bayaran balik, klik pada Last Bill, kemudian geser ke kiri pada pesanan yang ingin dipilih. Tekan butang merah, dan seterusnya klik Refund pada kotak kuning di bahagian bawah. Pada item pesanan yang dipilih, anda boleh menyunting nama item serta menambah rimak pada resit bayaran, seperti yang ditunjukkan dalam video. Selain itu, anda juga boleh mengubah harga dan kuantiti pesanan tanpa perlu mengubah data dalam stok item, bagi memudahkan urusan perniagaan. Selepas itu, pembayaran boleh dibuat seperti biasa, dan hasilnya boleh dilihat dalam laporan jualan tunai serta pada resit bayaran. Jika anda ingin memberikan diskaun pada item tertentu, tekan ikon pensel kecil di sebelah harga item. Anda boleh menetapkan diskaun sama ada dalam bentuk peratus atau nilai tetap. Selain itu, di bahagian pembayaran, anda juga boleh menetapkan diskaun untuk keseluruhan pesanan. Anda juga boleh menghantar invoice melalui email dan WhatsApp dengan mudah. Pergi ke bil terakhir, geser ke kiri dan tekan butang email. Masukkan alamat email, kemudian invoice boleh terus dihantar. Untuk WhatsApp pula, masukkan nombor telefon dan invoice akan dihantar terus kepada pelanggan. Berikut adalah contoh invoice yang dihantar melalui email dan WhatsApp. Itu sahaja untuk tutorial jualan tunai Easy Retail POS kali ini. Nantikan video seterusnya untuk lebih banyak panduan dan tips penggunaan.